Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah, pada hari ini kita bertemu lagi untuk kita sambung baca Sahih Al-Bukhari. Pada hari ini kita akan masuk hadis yang ke-1217. Mudah-mudahan perbincangan kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita ingat balik perbincangan kita yang semalam. Semalam kita baca hadis yang ke-1216. Hadis tu diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang mana dia bagi tahu, dia kata dia selalu memberi salam kepada Nabi sallam ketika baginda sedang menunaikan solat, dan ketika itu Nabi menjawab salam. Tapi apabila dia pulang daripada Habsyah, dia dapati bila dia bagi salam pada Nabi, Nabi tidak menjawab salam. Maka di situ tu, selesai daripada semayang tu, Nabi Muhammad SAW beritahulah kepada dia. Nabi kata, inna fis salati la syughlan. Sesungguhnya di dalam solat itu adalah dalam kesibukan. Tu kita dah bincang semalam. Kita ada sebut berkenaan dengan kita ni kalau memberi salam, kalau kita ni diberi salam semasa menunaikan solat, kita tidak boleh menjawab salam. Jadi kalau orang bagi salam masa kita tengah solat, Assalamualaikum. Jadi kita punya Waalaikumsalam. Tak boleh. Kan? Kalau jawab, difatwakan oleh ulama-ulama mazhab sebagai batal solat. Cumanya ada berlaku khilaf yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani berkenaan dengan kalau orang tu dia tidak menjawab salam tapi dia mendoakan kepada orang yang memberi salam itu semasa sedang solat. Orang bagi Assalamualaikum, dia baca doa lah. Allahumma anzil as-salamata ke apa. Ya Allah Tuhanku, turunkanlah keselamatan ataupun kesejahteraan kepada orang yang memberi salam itu, sebagai contoh. Yang tu berlaku khilaf dalam kalangan ulama-ulama Islam. Ada ulama mengatakan batal, ada ulama kata tak batal. Itu berlaku khilaf lah dalam kalangan ulama-ulama fiqh begitu. Khilaf ni adalah kalau kita berdoa, itu dibolehkan. Yang tak boleh itu adalah kita respon kepada orang lah. Jadi orang yang mengatakan tak batal kerana mereka melihat itu adalah doa. Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan solat ialah tempat kita berdoa, tempat kita berzikir, tempat kita baca Quran. Jadi kita doa, tak apalah. Tapi ada yang lain kata itu pun bawah kategori respon terhadap orang, maka tak boleh juga. Okey. Itu kita dah bincang panjang lebar dalam cara kita yang semalam. Pada hari ini kita akan masuk hadis yang ke-1217 dan masih lagi dalam bab yang sama, iaitu bab yang ke-15, bab berkenaan tidak boleh menjawab salam semasa kita sedang menunaikan solat. Jadi masa kita sedang solat, kita jawab salam tu tak boleh. Okay, kita dah baca hadis yang ke-1216 dan pada hari ini kita akan baca hadis yang ke-1217. Okey, kata Al-Imam Al-Bukhari wa bihi qala haddatsana Abu Ma'mar. Haddatsana Abdul Warith. Haddatsana Kathir bin Shinzir an Atha bin Abi Rabah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin lahu. فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي ما الله أعلم به فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه ثم سلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى ثم سلمت عليه فرد علي فقال إني منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة رواه البخاري. Hadis ni Imam Bukhari diambil daripada guru yang bernama Abu Ma'mar, ataupun nama betul dia adalah Abdullah bin Amrin. Ini orang Basrah. Jadi Imam Bukhari diambil hadis daripada guru semasa dia berada di Basrah. Abu Ma'mar nama dia. Dan Abu Ma'mar ni disiqah lah, tak ada masalah apa pun. Cumanya ada orang pergi tuduh dia ni berfahaman Qadariyah. Itu tuduhan. Tapi tuduhan tu tidak berjaya dibuktikan. Hanya dakwaan-dakwaan tertentu. Dan Abu Ma'mar ni pula, dia ambil hadis daripada Abdul Waris bin Sa'id At-Tanuri. Itu nama penuh dia. Abdul Waris bin Sa'id At-Tanuri. Ini pun orang Basrah.
Dan dia ni kalau kita tengok Abdul Waris ni memang siqah sabat dan orang tuduh juga sebagai Qadariyah tapi gagal dibuktikan bahawasanya dia ni betul ke Qadariyah ataupun tidak. Ini dakwaan. Lepas tu Abdul Waris ni pula menceritakan kepada kami, kata dia adalah Kathir bin Shinzir. Kathir bin Shinzir. Kathir bin Shinzir ni adalah orang Basrah juga. Ni orang Basrah. Cumanya Kathir bin Shinzir ni ada dia ni dia sahih tapi sahih tahap rendah. Dipanggil soduk. Jadi bila soduk ni maknanya sahih tu tahap rendah. Cuma hadis ni dia sahih, tak ada masalah pun. Walaupun tahap rendah tetap dibawa oleh Imam Bukhari kerana dia nak menguatkan atas tajuk yang kita bincang, iaitu tidak boleh menjawab salam ketika kita sedang menunaikan solat. Okey. Kathir bin Shinzir ni pula dia ambil hadis daripada Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah. Yang ni pun antara perawi hadis yang hebat. Hebat. Dan dia ni siqah faqih. Dia bukan sekadar siqah, dia faqih lagi. Dan ada kelebihan dan keutamaan. Cuma banyak melakukan mursal. Ada dakwaan mengatakan dia ni ikhtilat sebelum akhir dekat-dekat saat kematian. Tapi apabila dia ikhtilat, orang tak pergi belajar hadis dengan dia. Orang tahu dia ni ikhtilat dalam maksud dia dah start nyanyuk. Dia dah start lupa hafalan-hafalan dia. Makanya bila orang tahu dia dah nyanyuk, orang tak pergi mengaji dah dengan dia. Jadi ni dekat-dekat saat kematian lah. Tapi dia tu sendiri tu pada zaman muda dia hebat lah. Ini hebat. Atha bin Abi Rabah. Okey, type. Dan dia ni ambil hadis daripada sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah ni sahabat Nabi yang terkenal. Qala, yang cerita ni Jabir lah. Jabir cerita hadis ni. Dia kata, fantalaqtu ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin lahu. Kata dia kata aku ni telah dihantar oleh Rasulullah SAW untuk ada satu urusan. Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar Jabir bin Abdillah ni pergi ke satu tempat dengan satu urusan lah. Kalau kita tengok dalam riwayat Imam Muslim, Muslim telah menjelaskan melalui periwayatan Abu Zubair daripada Jabir bahawa peristiwa itu berlaku dalam perang Bani Mustaliq. Dan kalau kita baca dalam sejarah Islam, ada satu perang dipanggil perang Bani Mustaliq. Dan perang itu yang Nabi hantar pergi itu adalah Jabir bin Abdillah. Cerita dia. Jadi Nabi hantar Jabir pergi perang Bani Mustaliq. Dan cerita perang Bani Mustaliq itu tidak disebut dalam Bukhari tapi disebut dalam riwayat Imam Muslim. Jadi dia pergi, fantalaqtu thumma raja'tu wa qad qadaituha. Jadi dia kata aku pergilah. Bila aku pergi perang, thumma raja'tu, aku balik, wa qad qadaituha, dan aku selesaikan urusan aku yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah. Fa'taitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fasallamtu alaihi falam yarudda alayya. Jadi aku pun datang pergi jumpa dengan Nabi sallam. Lalu aku pun memberi salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yarudda alayya, Nabi Muhammad sallam ni tidak menjawab salam. Nabi tak ada pula waalaikumsalam, tak ada. Kalau kita tengok dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahawasanya baginda memberikan isyarat kepadaku dengan tangannya begini. Jadi kalau tengok dalam riwayat Imam Muslim jadi sikit penambahan matan, dia kata Nabi Muhammad memang tak jawab tapi Nabi isyarat dengan tangan. Macam tu. Isyarat dengan tangan, Nabi tak kata waalaikumsalam. Fawaqa'a fi qalbi mallahu a'lamu bihi. Jadi kata Jabir, berlaku hati aku tak sedap. Hati aku rasa tak sedap. Bila Nabi SAW ni tak jawab salam aku, Allah Ta'ala je lebih mengetahui. Kata dia, Wallahu a'lamu bihi. Fakultu fi nafsi, jadi aku pun bercakap seorang-seorang kat dalam hati aku, la'alla Rasulullah SAW wajada alayya anni abta'tu alaihi. Mungkin Rasulullah SAW ni mendapati yang aku ni telah lambat melakukan satu benda untuk Nabi SAW. Mungkin lambat ke apa, macam itulah. So, masallamtu alaihi falam yarudda alayya. Kemudian aku memberi salam pula kepada Nabi SAW. Untuk kali kedua lah. Falam yarudda alayya, dia tak jawab salam juga. Fawaqa'a fi qalbi asyaddu minal marratil ula. Maka kali kedua tu bila aku dah bagi salam, Nabi tak jawab, maka hati aku rasa lagi tak sedang, lagi tak tenang. Sebab lebih teruk, lebih tak tenang berbanding yang pertama kali tadilah. So masallam tu alaihi, kemudian aku bagi salam pada Nabi salam, maksudnya untuk kali ketiga, faradda alayya, baru Nabi Muhammad salam jawab, kata Imam Ibn Hajar, dia kata, ba'da an faragha min salatihi, selesai daripada semayang lah. Imam Ibn Hajar ditambah sikit tafsiran, ini tafsir lah. Dia tafsirkan, maksud Nabi jawab salam itu adalah selepas Nabi Muhammad selesai daripada solat. Assalamualaikum. Lepas tu, Assalamualaikum si Jabir ni. Nabi kata, Waalaikumsalam. Macam itulah. Faqala,
Nabi Muhammad ni selesai daripada semayang tu Nabi cakap. Nabi kata apa? Innama mana'ani an arudda alaika anni kuntu usalli. Aku ni dilarang oleh Allah daripada aku jawab salam kamu kerana aku ni sedang menunaikan solat. Tu kata Nabi SAW. Wa kana ala rahilatihi mutawajjihan ila ghairil kiblati. Ketika itu, kata Jabir bin Abdullah, Nabi ni berada di atas kenderaannya menghadap bukan ke arah kiblat. Jadi maksudnya semayang ni bukan semayang fardu ni. Ini semayang sunat kan. Sebab Nabi SAW kalau semayang fardu, Nabi akan turun daripada kenderaan. Tapi kalau Nabi semayang sunat, Nabi akan semayang juga di atas kenderaan. Tambahan pula dalam hadis ini sebut, ila ghairil kiblati, yang tidak menghadap arah kiblat. Atau kenderaan semayang sunat lah. Jadi walaupun semayang sunat, nampaknya kalau kita tengah solat, orang bagi salam tak boleh jawab salam. Ini disimpulkan oleh ulama-ulama Islam sebagai sesiapa yang menjawab salam ketika dia sedang solat, maka itu boleh membatalkan solat. Okey, tab. Kita tengok apa kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dari sudut perbahasan fiqah. Ada Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari bisyarhi Sahih Al-Bukhari. Dia kata makruh memberi salam kepada orang yang sedang solat kerana mungkin ia akan mengganggunya. Makruh Kita ni kalau masuk dalam masjid, tengok ada orang solat, kita jangan bagi salam. Kalau kita bagi salam, perbuatan itu adalah makruh kerana itu boleh mengganggu dia lah. Oleh itu, perbuatan tersebut dimakruhkan kerana ia menuntut jawapan. Kenapa makruh? Sebab bila kita bagi salam, Assalamualaikum, itu menjadi kewajipan pada dia untuk menjawab. Padahal dia tak boleh nak jawab. Sedangkan dia ni sedang solat dan dia dilarang daripada menjawab salam. Kalau jawab, batal. Jadi kalau kita bagi salam juga, makruh. Inilah pandangan yang dikemukakan oleh Imam Malik dalam riwayat Ibnu Wahab. Anak murid Imam Malik, nama Ibnu Wahab yang meriwayatkan fatwa ni lah. Imam Malik berpendapat bahawasanya kalau kita ni tengah solat, kalau kita ni masuk dalam masjid, kita nampak ada orang tengah solat, kita bagi salam pada dia, makruh. Ini kata Imam Malik lah. Okey, tapi dalam kitab Al-Mudawwanah pula. Al-Mudawwanah ni adalah kitab himpunan soalan fiqh oleh seorang murid Imam Malik yang bernama Abdul Rahman bin Al-Qasim kepada Imam Malik. Dia tanya soalan, Imam Malik tanya. Jadi segala soalan-soalan tu dan jawapannya akan dihimpun dalam satu kitab, nama kitab dia Al-Mudawwanah. Dalam kitab tu dinyatakan bahawa tidak makruh memberi salam kepada orang sedang solat. Kotor pula. Maksud riwayat yang pertama daripada murid Imam Malik yang bernama Ibnu Wahab, dia kata makruh memberi salam kepada orang yang sedang solat. Kita memberi salam tu makruh. Tapi kalau ikut pandangan yang kedua, dia kata tak makruh bagi salam tu. Pendapat ini juga dipegang oleh Imam Ahmad dan majoriti ulama. Inilah pandangan majoriti ulama. Mereka berpendapat bahawa orang yang sedang solat boleh menjawab salam setelah selesai solat atau dengan isyarat jika masih dalam solat. Alasan dia simple. Dia kata kalau kita memberi salam, kita tak boleh kata makruh. Bagi salam tu boleh sebab memanglah tak boleh jawab Waalaikumsalam, tapi boleh jawab sama ada selesai daripada bagi salam semayang. Kita semayang, Assalamualaikum, kita Waalaikumsalam. Jawab salam, Waalaikumsalam. Ataupun kita jawab tu dengan isyarat. Seperti mana yang kita tengok dalam riwayat Imam Muslim. Begitu. Tu hukum dia lah begitu. Type. Habis. Babu raf'il aidi fi salati li amrin yanzilu bihi. Bab pada menjelaskan berkenaan dengan mengangkat tangan dalam solat kerana sesuatu perkara yang menimpanya. Jadi masa kita tengah solat ni, kita pergi angkat tangan. Macam mana tu? Itu insya-Allah lah kita akan cuba kupas dalam cadangan kita akan datang. Wallahu a'lam. Okey, kita tengok soalan daripada kawan kita yang tanya dalam Facebook dan juga tanya dalam YouTube. Okey, Ana tengok soalan Okey, ni ada seorang kawan kita yang bernama Din Karipap Sadin, dia punya nickname dia. Dan dia tanya ni dalam YouTube dalam YouTube dia tanya soalan. Dia kata, salam Tuan Guru. Ana bukan Tuan Guru, Ana ustaz biasa je. Tak payah panggil Tuan Guru lah. Dia kata, nak bertanya, kalau saya solat berjemaah start join. Lepas imam baca Fatihah. Kemudian imam baca surah pendek. So, saya pun nak habiskan Al-Fatihah. Lambat sampai imam dah sujud. Saya baru habis. Seeloknya baca sampai habis atau terus ikut pergerakan imam. Yang ni kalau orang belajar ilmu fiqh betul-betul ni, dalam bab solat ni, bab solat jemaah dipanggil sebagai muafiq dan masbuk. Muafiq ni adalah orang yang sempat menghabiskan bacaan Fatihah ni dalam qiyam imam. Kita angkat takbir, imam pun angkat takbir. Imam angkat takbir, kita pun angkat takbir. Jadi kita ni kalau angkat takbir tu kita baca Fatihah, nak sampai ke imam rakaat tu kita sempat selesaikan. Maka kita dipanggil sebagai orang yang muafiq. Yang kedua dipanggil masbuk. Masbuk ni definisinya orang yang tak sempat baca Fatihah di dalam qiyam imam.
Contoh dia yang pertama adalah imam tu dia dia semayang. Masa dia semayang tu dia baca Inna A'tainakal Kautsar. Dia ambil Fatihah, dia baca Inna A'tainakal Kautsar. Bila baca Inna A'tainakal Kautsar, kita ni baru masuk. Kita baru masuk, kita angkat takbir, Allahu Akbar. Kita ni kena terus baca Fatihah. Kita jangan dengar bacaan imam. Kita Allahu Akbar, terus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam baca Inna A'tainakal Kautsar. Inna A'tainakal Kautsar ni dia pendek. Kalau kita baca Fatihah tu dengan Pak Imam rokok tu mungkin kita sempat Ar-Rahmanir-Rahim contohlah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Imam berrokok. Kita ni orang masbuk kan. Makanya kita terus rokok bersama dengan imam. Ada pula bentuk yang kedua bagi orang yang masbuk ni adalah imam angkat takbir, imam baca Fatihah, imam habis dah surah, imam pun takbir untuk nak rokok. Kita baru angkat takbir Allahu Akbar untuk muqaddimah lah, untuk kita takbiratul ihram. Jadi, kita ni memang tak sempat langsung dengan bacaan imam, ketika itu kita terus rokok bersama dengan imam. Itu dipanggil orang yang masbuk. Orang masbuk ni, bila dia tak masuk semayang tu, dia didapati dia memang tak sempat nak baca Fatihah ataupun tak sempat nak selesaikan baca Fatihah dalam qiyam imam itu, dia ni terus rokok bersama dengan imam. Dia dapat rakaat tadi tanpa dia selesaikan bacaan Fatihah, dan Fatihah tu ditanggung oleh imam lah. Kan? Dalam bahasa Syekh Daud Fatani, dia kata imam tu ditanggung oleh imam. Fatihah itu ditanggung oleh imam. Gitu. Okey, ada satu lagi tajuk dia adalah berkenaan dengan orang yang muafiq. Orang muafiq ni, dia angkat takbir sekali dengan imam. Ataupun dia angkat takbir, masa tu imam tengah baca surah yang panjang. Contoh, imam ni waladdallin amin. Dia pun baca amma yatasaalun anin naba'il azim. Dan dia baca memang panjang lah. Kita angkat takbir. Bila kita angkat takbir ni, kita start baca Fatihah. Memang sempat kita selesaikan bacaan Fatihah kita. Makanya kita ni orang yang muafiq dia panggil. Orang muafiq ni dia wajib selesaikan bacaan Fatihah dia. Itu hukum orang yang muafiq. Makanya timbul persoalan. Ada orang ni dia angkat takbir sekali imam. Ataupun masa dia angkat takbir, imam tu tengah baca surah yang panjang. Ikut kiraan dia, kalau dia baca Fatihah tu memang sempat selesai dalam qiyam imam tu. Dia baca Fatihah, waladdallin amin pun imam tu duk qiyam lagi lah. Memang dia sempat. Tapi masa dia angkat takbir tu dia khayal. Dia khayal ke mana pergi. Makanya bila imam rokok, baru dia teringat, aku tak baca Fatihah ni. Dia ni orang yang muafiq. Macam mana keadaan dia? Keadaan dia adalah dia dimaafkan 3 rukun yang panjang. Sujud, rokok, rokok, sujud pertama, sujud kedua. Itu yang dimaafkan. Maksudnya kalau imam tu rokok, dia tak habis lagi Fatihah, dia teruskan baca Fatihah. Imam i'tidal, lepas tu imam sujud pula kali yang pertama. Dia tak habis lagi Fatihah, dia teruskan baca Fatihah dia. Lepas tu imam sujud yang kedua. Dia tak habis lagi baca Fatihah. Ketika itu imam tu tengah sujud tu, dia ni macam mana? Sebelum imam bangun daripada sujud kedua, dia diberi 2 pilihan. Sama ada dia terus sujud bersama dengan imam, maka dia tak dapat rakaat tadi. Ataupun bermaksud nanti imam bagi salam, dia tambah satu lagi rakaat berbaki lah. Dia tak dapat rakaat. Bila dia terus sujud bersama imam, maksudnya dia tak rokok, tak i'tidal, tak, dia terus sujud. Yang kedua bersama dengan imam tadi. Jadi bila imam bangun rakaat ketiga, dia bangun lah bersama dengan imam tu kan. Okey, jadi rakaat tu dia tak dapat. Bila rakaat dia tak dapat, makanya apabila imam bagi salam, dia kena tambah satu lagi rakaat. Ataupun pilihan yang kedua adalah dia niat mufaraqah pada imam. Dia kena semayang mengikut aturan diri dia sendiri. Itu hukum orang yang muafiq dia panggil. Cuma soalan kat sini dia kata, dia start join lepas imam baca Fatihah, kemudian imam baca surah pendek. Jadi maksudnya dia ni kategori masbuk lah. Kan? Macam hamba Allah yang nama Din Karipap Sadid ni, dia ni masuk bersama dengan imam, dan imam tu ketika itu tengah baca surah yang pendek, dia angkat takbir. Jadi macam mana? Bila baca yang pendek, kalau dia baca Fatihah memang tak sempat nak selesaikan Fatihah, maka dia dikira sebagai orang masbuk, maka dia bacalah Fatihah sekadar yang sempat sahaja. Makanya bila imam rokok, dia terus rokok bersama dengan imam, Fatihah yang berbaki ditanggung oleh imam. Tu hukum dia lah begitu. Itu soalan yang pertama. Yang kedua daripada Muhammad Faizal 3140. Soalan dia kata, salam, Waalaikumsalam. Soalan saya, jika rakaat pertama boleh berdiri, rokok dan sujud seperti biasa, tapi selesai sujud yang kedua, rakaat pertama, tak boleh nak bangun berdiri lagi bagi meneruskan rakaat kedua atas sebab sakit. Adakah boleh rakaat kedua dan seterusnya sehingga habis solat ditunaikan secara duduk? Terima kasih. Okey, ni isunya adalah orang yang semayang duduk atas kerusi. Okey, asalnya dia berdirilah. Kan? Bukan semayang kerusi ni isu ni semayang duduk ni. Jadi bila dia semayang duduk,
Duduk ni duduk di bawah kan. Berkenaan dengan duduk atas kerusi dengan duduk di bawah kita dah bahas sebelum ni lah. Kena tengok video kita sebelum ni. Yang mana ada orang ni kadang dia mampu berdiri. Dia sembahyang berdiri lah, wajib dia kena berdiri. Dia rokok, okey lagi. Ni cerita pada rakaat pertama dia rokok, okey. Iktidal okey, sujud pertama okey, sujud duduk antara sujud okey, sujud kedua okey. Lepas tu nak bangun rakaat kedua, dia tak mampu dah, sakit. Belikat ke, sakit kaki ke, sakit pelipak ke apa ke. Maka ni dia kekal dengan duduk pada rakaat kedua tadi. Dan benda tu berlanjutan sampai bagi salam. Boleh ke tidak? Jawapannya adalah boleh. Jawapannya adalah boleh. Sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak bebankan seseorang itu kecuali kadar kemampuan dia. Itu je mampu. Nak buat macam mana kan? Maka bila dia qiyam tu dia mampu pada awal, tak apalah. Isu ni bila dah sujud kedua, nak bangun tu memang jadi sakit. Maka itu dah jadi beban pada dia. Maka di situ ada keringanan bagi diri dia. Itulah kurang lebih 2 soalan yang ditanya oleh kawan kita dalam YouTube. Dan Anda rasa mungkin cukup sekadar tu dulu. Dan kalau ada sebarang soalan daripada kawan-kawan, boleh tanya dekat ruang komen. Sama ada dekat Facebook ke, ataupun dekat dekat YouTube ke. Nanti anda punya admin anda dia akan baca, dia akan print screen, dia akan hantar pada anda lah. Jadi bila anda tengok nanti, anda rasa sempat anda jawab, anda cuba jawab dalam live akan datang. Anda rasa sekadar tu dulu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.